Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Adik-adik best tak main Love Masjid Archery Combat Helmet? Best. Takbir. Masya Allah, memperkenalkan cabaran memanah sambil wakaf perigi. Tadi adik main dapat seronok tak? Adik pun dapat pahala wakaf perigi. Best tak? Dengan RM1 yang adik bayar untuk shoot 3 anak panah, akan masuk dalam tabung masjid yang bekerjasama seperti Masjid Abdullah Fahim, tabung Sekolah Kebangsaan Bentang Perdana. Adik-adik sekolah mana? Kita dah siap dah wakafkan perigi. Kat perigi ni adik kan, ada kat India dah siap dah. Dia tulis semua warga Sekolah Kebangsaan Bentang Perdana. Best tak? Jadi kami nak buka peluang pada tuan-tuan, puan-puan, datuk, datin untuk wakaf set memanah. Okey, nampak di sini ada 2 target kan? Tadi kita main 3 lawan 3, betul? Jadi satu set ni hanya RM1,000. Kita akan wakafkan di masjid-masjid besar seperti Masjid Abdullah Fahim, masjid daerah. Adik-adik best tak main tadi? Best. Jadi kita nak buat pertandingan peringkat negeri dan kebangsaan. Adik-adik boleh fight Masjid Bentang Indah, boleh fight masjid dekat Badat tau, Masjid Badat. Tahu kan kat Sungai Petani kan? Itu lawan Sungai Petani. Jadi hampa dah menang tadi. Tanya hampa dah wakil Pulau Pinang dan wakil Masjid Fahim. Best tak? Best. Adik pun jadi wakil Masjid Fahim akan lawan dengan Badat. Okey, sekarang betapa seronok anak-anak kita dapat mengibarkan masjid. Tadi lepas solat Jumaat kan, lepas tu kita buat majlis ilmu kan. Kita kongsikan tentang kita kena buat apa kat rumah. Kena dengar cakap mak, ayah. Dalam memanah kita belajar untuk fokus kan. Kena fokus, betul tak? Kita juga kena fokus dalam solat, ataupun kita panggil khusyuk. Okay, jadi adik-adik terus doa. Tadi adik-adik kena bayar tak main? Tak bayar? Tak pelik kan? Patut main kena bayar kan? Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang tengok video ni lah yang setelah sponsor adik-adik. Seronok tak adik-adik? So jom kita doakan semoga semua yang sponsor set wakaf memanah ni bahagia sampai syurga, rezeki melimpah ruah. Boleh? Kata amin. Jom bersama Love Masjid dalam membawa masyarakat mencintai masjid dengan tagline Love Masjid, kita sayang masjid, Allah sayang kita. Okay, terima kasih adik telah bekerjasama dengan Love Masjid. InsyaAllah training betul-betul. Yang penting yang solat berjemaah di masjid sahaja kita buka peluang untuk main. Lepas ni setiap kali pergi masjid bawa baju bersih lah. Lepas kita main ni perluan. Nanti kita akan mandi-mandi, kita akan solat asar lah. Jadi setiap siapa yang sponsor game ni dapat pahala yang berterusan lah. Adik solat yang infak ni dapat pahala. Okay, adik-adik sekarang ni nak ajak orang pergi masjid, senang tak? Kita ajak melalui sukan memanah ni, boleh? Kadang-kadang kita nak ajak terus pergi masjid, biasa kan? Kadang ada syaitan dan hawa nafsu. Tak apalah, malas lah, betul tak? Kadang kita nak ajak kawan kita, kawan kata malas lah kan, macam tu kan. Kalau kita ajak, jom main memanah, dia rasa nak main tak? Sebab permainan ni macam baru kan. Tapi tak apa, memanah ni permainan sudah, betul tak adik? Jadi boleh kita dakwah ada kawan-kawan kita dengan ajak memanah. Betul kita beritahu nak memanah ni kena solat dulu kan. Sebab pakcik-makcik sponsor orang yang solat dulu, betul tak? Okay, terima kasih. Jadi itulah, doakan cabaran memanah sambil wakaf perigi, lebih banyak panahan, lebih banyak telaga yang kita dapat wakafkan. Ketahuilah ini hadis Rasulullah SAW, wakaf yang baik adalah apa? Menggali perigi. Semua tu adalah perigi. Jadi pada arwah-arwah yang ingin wakaf perigi bersama kami, boleh tekan link kat bawah. Okay adik-adik, bye-bye. Assalamualaikum, bye-bye. Semoga adik-adik dapat berjaya dunia dan akhirat, dapat manfaat daripada sunnah memanah ni. Dalam sunnah ada kejayaan. Okay, jadi semoga kita semua dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW di syurga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian laporan Love Masjid Archery Combat ataupun disebut Helmet di Masjid Abdullah Fahim. Ini Battlefield. Ini Battlefield Masjid Abdullah Fahim. Alhamdulillah dah minta kerjasama dan keizinan. Dan tak perlu risau, game ni bahaya tak? Tak bahaya kan? Ni keras ke lembut? Kita dah pakai protection, nampak? Kalau kena muka tak sakit kan? Badan pun tak sakit. So ni memang lembut. Dan di samping tu, ni pun kita dah uji ketahanan dah, tengok. Tak pecah. Okay, alhamdulillah. Terima kasih. Ingin ramai lagi jemaah hadir ke masjid, terutama anak-anak muda, jom berinfak dalam wakaf perigi dan wakaf set memanah. Kita akan maklumkan info dia di bawah, link di bawah atau link di sekitar video ni. Bye.